Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan tanya awak beberapa soalan berkaitan kem sepanjang kem awak join untuk hari ini. Apa pengalaman terbaik yang awak dapat daripada kem ni? Pengalaman terbaik daripada kem ni, saya dapat meningkatkan komunikasi, dapat meningkatkan keyakinan diri, dapat menambah ilmu yang faham. Okey, soalan seterusnya, apa yang awak dapat daripada motivasi sewan? Yang saya dapat ialah iaitu 3S, sokongan, sekarang dan sikap. Okey, itu ya. Okey, soalan terakhir, apa ucapan awak kepada semua kawan-kawan awak yang menyertai kem kepimpinan 2025? Saya harap kawan-kawan saya dapat memanfaatkan pengalaman dan menghayati setiap program yang mereka sukai. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan tanya awak beberapa soalan berkaitan kem ni. Okey, soalan pertama, apa pengalaman terbaik yang awak dapat daripada kem ni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman yang terbaik saya dapat daripada kem ini ialah saya dapat bekerjasama dengan kawan-kawan saya dalam satu komunitas untuk menyelesaikan masalah dan mengetahui diri menjadi seorang pemimpin yang baik. Okey, soalan seterusnya, best tidak sepanjang awak join kem ni? Program ini sangat best kerana saya dapat melakukan beberapa aktiviti yang menarik seperti menjadi manager, membuat kerja tanda dan sebagainya. Okey. Soalan seterusnya, apa yang awak dapat daripada motivasi sewan? Apa yang saya dapat daripada motivasi sewan ialah saya dapat pelajari KPS, sikap, sokongan dan sekarang. Okey. Soalan terakhir, apa ucapan awak kepada semua kawan-kawan awak yang menyertai kem kepimpinan 2025? Ucapan saya kepada kawan-kawan saya yang menyertai kem ini ialah saya berharap mereka dapat menerapkan apa yang diperolehi daripada kem ini. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.